Sebenarnya nak buat video POV ni tak adalah susah mana pun. Contohnya macam POV pergi ride, POV review barang ataupun POV masak-masak. Dengan modal tak sampai pun RM10 korang boleh dapatkan neck phone holder macam yang aku pakai sekarang ni untuk buat video-video POV. So ini adalah neck phone holder paling simple tapi praktikal dengan packaging yang simple dan nice sesuai dengan harga dia. Korang akan dapat satu neck phone holder macam ni, satu rubber band untuk tambah keselesaan lah bila korang pakai neck phone holder ni. Macam tu. Dan korang akan dapat lagi satu set mounting in case korang nak pakai action cam. Material dia ni plastik je, so memang ringan jadi kalau pakai lama pun tak adalah rasa sakit leher. Nak pakai dia pun senang je. Pasang dulu mount ni dekat phone korang, adjust dulu angle dia ni cun-cun, lepas tu korang ketatkanlah dia punya skru ni. Dan lagi senang korang on dulu kamera, kan record terus, sebab nanti bila dah pakai susah sikit nak touch screen dia tu. Dan korang pun boleh lah pakai. So macam ni lah rupa dia bila dah pakai dekat leher. So macam senang je kan nak buat video POV. Pakai je neck phone holder macam ni, modal pun tak sampai RM10. Jadi kalau korang berminat untuk dapatkan neck phone holder ni, link dah ada, pergi beli sekarang.